Nabi kata takkan berjaya mana-mana orang yang dikuasai, yang dikonquer oleh orang perempuan. Jadi abang-abang sebagai suami, tunjukkan kehebatan sebagai suami. Bukan kehebatan memukul, menerajang. Bukan kekuatan kita sepak isteri kita. Isteri kita bukan lawan kita. Kalau nak lawan juga, pergi lawan dengan Undertaker. Kalau rasa kuat sangat, pergi lawan dengan Rock Tang. Jojo orang pergi lawan. Isteri kita lembut, pengasih, penyayang. Yang bersepak dia bersepak. Berterajang dia bersepak. Dia jawab balik. Dia tampar saya dulu, saya tampar dia balik. La ilaha illallah. Isteri tampar abang tu, dia jago Muay Thai abang. Ada sebab dia tampar abang. Abang sebagai suami jaga, sabar. Inilah dia orang hebat. Yang menahan marah dia inilah yang kuat. Yang kuat tu bukan yang angkat besi berkilo-kilo. Yang kuat itu ialah orang yang sabar. Allah sebutkan dalam Quran tu. Uiddat lil muttaqin. Siapa dia yang boleh masuk syurga? Yang disediakan syurga. Allazina yunfiquna fis sarra wad darra. Yang boleh membelanjakan harta dia, infak harta dia waktu susah, waktu senang. Wal kaziminal ghaiz. Dan orang yang menahan marah dalam hati. Inilah dia orang kuat. Ya nak pergi buat dekat isteri macam ni, siapa?